Dan ketika beliau bersidang, apabila ditanyakan kepada beliau, nak letak apa gelaran dekat Muhammad ni? Adakah dia kita boleh panggil sebagai orang gila? Maka kata Al-Walid ibn Utbah, pelik sangat panggilan tu. Tak kena. Muhammad bukan orang gila dan everyone knows that Muhammad itu bukan orang gila. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Pasti Manfaat. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan dia itu bukanlah orang yang menyembunyikan hal-hal yang ghaib. Ini penting untuk kita faham. Kerana ada orang, dia menyangka bahawa Nabi SAW menyimpan maklumat daripada perkara-perkara yang ghaib. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dengan jelas, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan Muhammad itu bukanlah rasul yang menyembunyikan ataupun menghilangkan maklumat-maklumat daripada perkara-perkara yang ghaib. Nabi SAW bukanlah satu orang yang sifatnya sama macam mana ahli sihir. Dan ini, tuan-tuan, kita kena tahu juga macam mana kronologi of events ketika mana Al-Walid bin Utbah, satu orang pembesar Makkah yang disuruh untuk bersidang tentang hal ehwalnya Muhammad. Al-Walid bin Utbah ketika bersidang, beliau adalah pembesar dan beliau adalah ayah kepada Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu an. Dan tentu sekali Al-Walid ibn Utbah bukanlah satu orang yang Muslim. Dan ketika beliau bersidang, apabila ditanyakan kepada beliau, nak letak apa gelaran dekat Muhammad ni? Adakah dia kita boleh panggil sebagai orang gila? Maka kata Al-Walid ibn Utbah, pelik sangat panggilan tu. Tak kena. Muhammad bukan orang gila dan everyone knows that Muhammad itu bukan orang gila. So bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kamu ini bukanlah orang yang gila, itu merujuk kepada perkataan Al-Walid ibn Utbah itu sendiri. Kerana Al-Walid ibn Utbah bukanlah tak kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan kepada Al-Walid ibn Utbah, kalau kita panggil tukang sihir macam mana? Maka Al-Walid ibn Utbah kata, kita kena tanya ahli sihir sendiri. Sesuai ke tak dengan apa yang Muhammad buat ini, dengan gelaran yang kita nak letakkan kepada dia, supaya orang menjauhi dia kerana bahaya ni. Tapi masalahnya, tuan-tuan dan puan azakumullah, Al-Walid ibn Utbah ada mengisukan satu perkara, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam never asked for any single cents untuk apa yang dia sampaikan. Dia tak pernah minta pun satu sen pun, walaupun atas nama infak. Tidak pernah meminta satu sen pun daripada sesiapa untuk beliau menyampaikan, baginda menyampaikan dakwah kepada orang itu. Adakah engkau mahu aku berikan peringatan kepada engkau supaya engkau menjadi orang yang berguna di dunia dan akhirat? Mau. Kalau mau, bayar RM1. Tidak. Nabi SAW tidak pernah melakukan hal sedemikian. Bahkan ketika mana Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan di hadapan orang Quraisy, kata Nabi SAW ketika mana menaiki puncak Jabal Abu Qubais, yang mana terbinanya istana hari ini, istana Qasrul Duyuf, istana tetamu. Kata Nabi SAW, ya ahli Fihr, wahai sekalian keluarga Fihr, maukah kalian aku terangkan tentang satu peringatan? Dan apakah yang kalian akan lihat? Bagaimana pendapat kalian apabila aku mengatakan di belakang bukit aku ini, yang ini Nabi SAW berada di atas Jabal Abu Qubais, dan Nabi kata, apa pendapat kalian kalau aku bagi tahu kalian bahawa di belakang aku ini, di belakang bukit aku ini, ada tentera berkuda yang sedang datang ke arah kalian untuk membunuh kalian? Maka orang-orang musyrikin Makkah di kalangan kaum Quraisy, Ahlu Fihr itu merujuk kepada keluarga Fihr. Quraisy, nama asalnya adalah Fihr bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Mudrika, bin Khuzaimah, bin Ilyas, bin Nidar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dan Adnan itu adalah cicitnya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Baik, kata orang Quraisy, kami percaya dengan kau, wahai Muhammad. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa kalian sedang berhadapan dengan bahaya yang besar, iaitu kematian yang bodoh, kematian yang hina, mati dibunuh serta-merta. Begitulah majaz ataupun kiasannya Nabi SAW merujuk kepada kalian akan
terus hidup dalam bahaya kalau kalian tidak beriman. Tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian. Ketahuilah bahawa Tuhan, yakni Allah, tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tidak ada yang disembah. Ilaha itu adalah sembahan. Tidak ada sembahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunlah Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Abu Lahab bangun dan menghulurkan tangannya kepada Nabi sallallahu ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ayya Muhammad, falihadza jama'tana." Wahai Muhammad, adakah sebab benda bodoh ni kau kumpulkan kami? Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahab wa tabb. Celakalah kedua-dua tangan. Dia ada literal maksud dan dia ada maksud yang selain daripada itu. Literally dia merujuk kepada dua tangan yang diarahkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga merujuk kepada dua tangan, yakni usaha yang diusahakan oleh tangan-tangan Abu Lahab ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela tangan yang diarahkan kepada Nabi, Allah juga mencela segala usaha yang diusahakan oleh tangannya. Sifatnya orang-orang ahli sihir adalah mereka meminta duit untuk diberitakan kepada orang yang meminta. Tetapi Muhammad itu tidak begitu sifatnya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Nabi tidak merahsiakan sesuatu pun daripada hal urusan langit ataupun ghaib. Melainkan Nabi akan menyampaikan sebulat-bulat apa yang disampaikan kepada baginda. Baginda Nabi SAW tidaklah meminta untuk dibayar terlebih dahulu baru akan aku ceritakan apakah halnya di langit. Siapakah yang berada di langit, iaitu Allah. Aku takkan boleh ceritakan melainkan kalian bayar aku. Nabi tidak melakukan hal itu. Tetapi yang melakukan hal ini adalah ahli-ahli sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala membawakan hujah ini sebenarnya untuk menguatkan apa yang pernah disebutkan oleh Al-Walid bin Utbah. So Nabi nak ingatkan balik orang-orang musyrikin. Kan korang dah tahu yang Nabi itu, Muhammad itu bukanlah seorang ahli sihir. Dan ahli sihir itu dia akan meminta untuk dibayar. Seakan-akan dia itu merahsiakan sesuatu kerana tidak dibayar. Bila dibayar, barulah dia keluarkan apa yang dirahsiakan tadi. Tidak berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u